Assalamualaikum, hai semua. Video kali ini saya nak bawa anda ikut perjalanan singkat kami sekeluarga ke Georgetown, Pulau Pinang. Percutian pendek hanya 2 hari 1 malam sahaja, tapi memang penuh dengan kenangan. Kami masuk ke Pulau Pinang melalui jambatan kedua, Jambatan Sultan Abdul Halim Muazzam Shah. Cuaca pun elok, jadi perjalanan memang sangat tenang. Sampai-sampai je benda pertama kami buat, makan laksa Penang. Memang lain macam sedapnya bila makan dekat tempat asal. Lepas tu kami ke Chu Jetty. Sempatlah beli sedikit oleh-oleh, jalan-jalan sambil tengok pemandangan laut Pulau Pinang yang cantik. Angin pun best, anak-anak pun happy. Kalau nak beli oleh-oleh, memang saya cadangkan pergi ke Chu Jetty ni sebab barang-barang dia memang sangat murah-murah berbanding dekat tempat yang lain. Waktu malam, kami singgah makan dekat Dance Maju. Tempat viral tu memang ramai orang kata sedap dan dia memang padu. Harga pun berpatutan. Esoknya, awal pagi kami naik ke Bukit Bendera sebab hari Isnin orang tak ramai. Memang senang nak jalan. Pemandangan dari atas Bukit Bendera ni sangat cantik. Dekat atas ni, kami gantung kunci nama sebagai kenangan. Lukis potret anak-anak, harga sangat murah je kawan-kawan. Kami juga tengok pemandangan melalui teropong, hanya bayar RM1 saja kawan-kawan. Dekat atas tu kami singgah di Masjid Bukit Bendera untuk tunaikan solat Zuhur. Turun dari Bukit Bendera, kami terus pergi ke Wonder Food Museum, tengok replika makanan gergasi yang memang kreatif dan menarik untuk bergambar. Lepas tu, kami ke Penang Art. Kami pergi Armenian Street. Anak-anak makan ais kepal pelangi sambil kami ambil gambar mural yang comel-comel dekat dinding. Akhir sekali sebelum balik, kami singgah di kedai jeruk madu Pak Ali untuk beli jeruk sebagai buah tangan. Dekat sini, macam-macam pilihan jeruk ada. Kami melalui jambatan pertama untuk pulang sambil menikmati pemandangan laut buat kali terakhir sebelum keluar dari pulau. Walaupun perjalanan ini cuma 2 hari 1 malam, tapi cukup bermakna untuk kami sekeluarga. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like, subscribe and on notification.